Assalamualaikum tuan-tuan. Sihat ya? Harap sihatlah. Bertemu lagi kita dalam Unggas Farm Kraton Channel. Okey, baik. Pada video yang lepas, kalau tuan-tuan ada tonton, saya ada menceritakan salah seekor ayam RIR saya ada simptom-simptom saraf ataupun lumpuh. Jadi kejap lagi saya lepaskan ayam tu. Nanti kita tengok macam mana dia berjalan ataupun kaki dia keadaan yang macam mana. Mari kita tengok. Sebelum tu saya nak rebankan air kampung dulu. Masuk, 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 masuk. Masuk. Okey. So, tutup dulu. Okey. Okey, tuan-tuan tengok salah seekor yang betina. Tengok tu yang ke atas tu. Nampak? Dia nak jalan pun dia macam takut-takut. Nampak? Dalam pemerhatian saya, mungkin dia ada sikit masalah. Mungkin dalaman dia ataupun ada punca-punca kelumpuhan. Sebab cara dia berjalan pun menandakan dia tak berapa sihat. Tengok kaki dia. Nampak tak tuan-tuan? Bila dia jalan, kaki dia seolah-olah macam sakit. Cuba kita tangkap dan cuba kita bagi ubat. Okey, ni ubatnya yang saya beli di Shopee. Kita cubalah ikhtiar. Kalau sembuh, alhamdulillah lah. Kalau tak sembuh, tak boleh buat apalah. Kita dah cuba. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia sihat. Cuma kaki dia seolah-olah macam dia sakit kaki nak berjalan. Kadang-kadang tu dia tak boleh bangun. Dia duduk. Bismillah. Okey. InsyaAllah. Sihat. Okey. Harap sihat lah. Saya rasa setakat ni dulu video kali ni. Nanti kita akan update balik. Sekiranya ada perubahan. Kita tengok keadaan ada perubahan tak. Sama ada semakin baik ataupun tak ada kesan. Jadi kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.